Okey, tengok soalan kat sini. Kita ada PC, AC, sorry AC, ada CB, ada AC, nisbah AC, A sampai C adalah 5, D sampai C adalah 1. Jadi ini 4 lah. Okey, 5 tolak 1, A sampai D 4. Okey, D sampai C 1. Okey, yang keempat, AB adalah 4, AB adalah 4, AI adalah 1. Jadi semuanya 4 tolak 1 ini dapat 3. Ini adalah nisbah. Okey. Okey. So sekarang kita tengok soalan dia. Dia nak apa? Dia nak BD. Okey, mana BD? BD, B sampai ke D adalah sini. Jadi BD sama dengan yang mana? BC tambah CD. Okey. Boleh kan? Okey. So, jadi BC adalah bertentang arah. Yang diberi itu CB. So, ini dapat bertentang arah negatif 12Y. Okey. CD pula kat sini. Bertentang arah juga CD. Tapi satu daripada jumlah dia 5. So, maksudnya satu daripada jumlah dia 5. Satu daripada 5. Okey. So, daripada mana? CA. Okey, kena bertentang arah. So, yang ni, kalau kamu nak tulis bahagi tu, pastikan tak ada vektor. Dia kena ada panjang sahaja. Okey, sorry ya, dia tak ada vektor. Okey, dia tak boleh ada vektor kalau bahagi. Sebab vektor tidak boleh dibahagi dengan vektor. So, kat sini pun ada kan, kalau nak AC, AC ya, satu ke sana akan jadi 1. AC sama dengan 5 DC. DC ke kanan. So, 1/5 AC sama dengan DC. 5 ni turun ke bawah jadi bahagi. So, CD ni adalah 1/5 AC. Okay. So, okay. So, kita teruskan. Jadi, negatif 12Y tambah 1/5 CA. Negatif 20X. Okay. So, dapat negatif 12Y tolak 4X. Okay, ada 2. So, yang kedua dia nak apa? CE. CE. C ke E. C ke E ke sini. C ke E. So, C ke E adalah CB tambah BA. Okay, CB dah ada. CB adalah 12Y. BA je kita cari kan? Okay. BA cari dari mana? BA adalah BC tambah CA. BA, BA yang ni adalah BC tambah CA. Semua terbalik lah. Semua bertentang arah. So, kita ada CB, bukan BC. So, bertentang arah dapat negatif. Okey, kat sini ada AC, tapi bukan CA. So, bertentang arah. So, X dengan X, Y dengan Y. 12 tolak 12, negatif 20, X. Tinggal 2. Okey? Tinggal ini juga. Okey, kemudian dia nak apa? Next. CF sama dengan HCE. BF. Okey? So, CF kat mana? Guna merah ya. Tebal sikit. Okey. CF mana? Sini kan? C ke F. Okay, merah. Kemudian dia nak apa lagi? BF. CF dengan BF. Dia bagi 2 ni. Okey, dia bagi kat sini. So, apa yang ada berkaitan dengan BF dengan CF ni? So, saya nampak BC lah. Okey, sebab kalau BC tu, okey, BC boleh dapat lah yang ni kan. Ataupun CB. CB pun sama, CB
CB macam ni. Dia dapat dari macam ni. Okey. Dia berkaitan dengan BF dengan CF. Ah, dia mesti banding. Soalan ni dia mesti banding. So, C, C ini ada di sini. Boleh ganti ke sini. BD ni boleh ganti ke sini. Okey? Boleh kan? Okey. So, dekat sini. Hmm. Saya nak cari siapa padam yang ni ya. Macam mana nak padam ya? Saya tulis kat sini lah. Okey. So, BC ni ialah BF tambah FC. Right? BF tambah FC. Okay. So, kita nampak lah. So, kita buat BF dulu. BF adalah KBD. So, kita cek tadi. BD dapat berapa? Dapat yang ni. Okay. BD dapat 12Y. Negatif 12Y. Dengan negatif. Tolak dengan 4X. CF ni adalah HCE. CE mana? Sini negatif. Tolak. Tolak dengan 20X. Okey, sudah dapat kan dua ni. Okey. So, dari atas kita nak cari apa deh? Ni kan? BF. BC ni. BC adalah BF. BC ni adalah BF tambah FC. So, BF ada. K 12Y tolak yang ni. Yang ni kan? Okey, yang ni. Okey, yang kedua FC. FC tapi kita ada CF saja. So, FC adalah negatif H. Right? Kena jadi negatif lah. So, tambah dengan negatif H kurungan. Jangan lupa kurungan. Sebelah positif negatif ni kena kurungan ya. Okay, next. Apa tu BC? BC kat mana? BC kat sini kan? BC kat sini. So, BC sepatutnya negatif 12Y. Okey, BC ini adalah negatif 12Y. Okey, so X tu kosong. Okey, saya padam yang ni ya. X tu kosong. Okey, so saya kembang dapat negatif K 2KY. Tolak 4KX. Okey, ni negatif positif 20HX. So negatif. Okey, so dekat sini X dengan X. Ini negatif. Ini X dengan X kan kat sini. So Y dengan Y. So dekat 12Y untuk banding Y saja 12 sama dengan negatif 2K. X pula tak ada kan? Tak ada tu kosong. Kita banding. Semuanya macam tu. Dia banding je. Okay. So K ni dapat negatif 12 per 2. Negatif 2. So dapat 6. Bila dapat 6 ganti masuk ke sini. Yang ni untuk Y. Y dengan Y. X tak ada kan? X kosong. So, ini X ada untuk bahagian komponen X ni, X dia kosong. So, Y sudah dapat kan? Y kita ganti 6 ke dalam. Okey. Okay. Lepas ganti 6 ke dalam, kita dapat yang ni 24. Negatif 24 ke sini positif. Okey. Boleh kan? And then bahagi 4. Atas bahagi 4, bawah pun bahagi 4. So, dapat 1/5 untuk H. So, dia punya teori macam ni lah. Buat dulu yang A. Kemudian B tu pun cari juga dia punya vektor. Okay. Kemudian banding. Mesti banding. Kemudian kena cari yang ni lah.
Okey, cari ni, lepas tu banding. Okey, next kita tengok soalan janjang Okey, kita tengok yang ni. Diberi yang ni, okey, ialah sebahagian daripada janjang geometri. Hasil tambah 4 yang pertama, S4 yang pertama, yang macam ni. Okey, so kita tengok, kena carilah kan. Kalau nak cari R adalah X yang belakang bahagi dengan yang hadapan. Okey, ataupun yang belakang bahagi dengan hadapan, yang belakang bahagi dengan hadapan. Uh, oh, sorry. Silap tengok. Okey. 6, 2, 5. Okey. So, dia macam ni R dia. Yang belakang bahagi depan. Yang belakang bahagi depan. Okey. So, dia nak R. So, boleh dapat R. Boleh tak dapat R? Kita dapat X dululah. Kan? Ah, okey. So, yang ni kita, ni sama sebab R. So, X ke sini jadi X kuasa 2. Nombor ke situ jadi darab lah. Right? Okay. Kemudian kita punca. Bila punca, okay. Sebab ini kuasa 2 kan? Sebelah kiri punca, sebelah kanan pun punca. Kemudian tekan kalkulator, dia ada jawapan ni. Tapi sebenarnya dia ada positif, negatif. Kat sini, kat soalan dia tak bagi tahu pun R tu lebih besar daripada kosong ke apa. Kan? So, dia ada dua jawapan. Okay? So, yang ni pula kena tengok, uh, kita anggap ni dapat positif lah. X ni dapat positif. Okay. Okay, yang ni 1125. Okay. So, kita buat formula. Cikgu pun lupa formula. Okay, so nah formula dekat sini ada, okay, yang ni. Yang ni di mana R lebih besar daripada 1, yang ni R lebih kecil daripada 1. So, ini adalah ketakterhinggaan. Okay, sorry ya, cikgu tak ada tenaga. Tapi cikgu pun buat juga ya, yang ni. Okay, so saya pun gunalah R and tolak 1, R tolak 1. Okey, ni R positif. Kalau formula ni R ni positif. So R ada tak? Belum ada kan? Belum buat lagi. So R adalah 1125 bahagi dengan yang depan. So kena guna kalkulator juga. Okey, ini adalah 5. R adalah 5. So kita ganti 5 kat sini. Okey, A 5 kat sini lah. Okey, 1404. Okey, so yang ni 4 lah. Oh, cikgu silap. Formula ni tak ada A kan? Okey, silap formula. I'm so sorry. Okey, so ini dapat 4. Bila start buat tu, cikgu perasan. Okey, ini 4, 1404. Okey, 1404 darab 4. Okey, so dapat 1. Okey, so N ini adalah 4. 4 sebutan yang pertama kan. So ini 4. Jangan lupa ni 4. Ni 4. Okey. So saya pun guna kalkulator. So A 64 tolak 1. So dapat 643. Okey. Kemudian guna kalkulator. Mungkin ada kesilapan ni. Okey. 90. Maybe somewhere else. Time 4 divided by tak, silap kira. Okey, cikgu silap kira. Ini dapat 9.
Okey, siap kira. Oh ya, silap kira. Minta maaf ya. Yang ni 5, yang ni 4. Okey, boleh. Ini 4. So, jawapannya A. A 9. Untuk ni lebih besar daripada kosong. Okey, untuk R yang kecil daripada kosong, lain. Tapi jawapan lebih kurang sama. Okey, so A 1 tolak R. 1 tolak R. 1 tolak R. Okey, kemudian isi je 4. Tak dah tahu. Tidak tahu kan. Lepas tu kena kira kan. Dapat -5. Okey. -5, 4. Untuk kurungan yang atas. Per dengan 1 tolak -5. Okey. Untuk di mana R, di mana ini adalah negatif. Okey. So R dia akan jadi negatif. R yang kedua. Okey. Dia akan jadi -5. So, kalau R dia soalan ni dia tak nyatakan R lebih besar dari kosong ke R kecil dari kosong. So, kena tunjuklah. Okay, so dapatlah 1 tolak. Okay, cikgu kira dengan kalkulator. Kamu pun boleh cuba guna kalkulator. Okay. Dapatlah jawapan A. Okay. So, roughly macam tu lah. Okay. Okay, kita tengok macam ni. Okay, yang ni pula macam mana? Besar sikit. Okey, yang ni berulang-ulang-ulang-ulang. So, maksudnya 4 tambah 0.32, 32, 32. Decoding decimal number ya. Okey, yang ni yang berulang-berulang. Okey, so dia dapat ni. So, kita kena carilah. Okey, yang ni 4 adalah S infinity. S infinity. Yang ni S infinity lah. So, kena cari S infinity. So, S infinity formula adalah yang ni. Cikgu ada tunjukkan tadi. Okey, 4 tambah A 1 tolak R. Okey, macam mana dapat 1 tolak R tu? Okey, so ini, cikgu tunjuk ini 0.32 tambah 0.0032 tambah 0.000032 dan seterusnya. Okey, so untuk dapatkan R, kita kena bahagilah. Yang belakang bahagi dengan depan. Okey. So 0.01. A pula yang pertama. Ni. So kita isi je A ni adalah yang pertama ni. Yang kedua adalah 1 tolak 0.01. Okey. Dapat yang ni. So lepas dapat kita bandingkan saja. Okey. Ah. Dia nak tentukan nilai H dengan nilai K. Okey, cubalah. Okey. So, untuk gabung, saya pun darab dengan 0.99. Okey, per dengan 0.99. Supaya nanti saya boleh gabung 0.99. Okey. Yang ni tak ada ya. Okey, so saya gabung 4 darab 0.99 dapat 3.96. Yang ni dapat 0.32. So, yang ini, okey, yang ni sama dengan yang ni kan? Okey, so saya bandinglah. Okey, yang bawah K tu adalah 0.99.
atas tu, saya cuba buat lah. 3.69. Okay, itu kalau saya tak gabung lah, saya dapat yang ni kan. Kalau saya tak kembang, saya buat yang ni. Kalau saya tak kembang, saya dapat yang ni lah kan. Okay, 0.99. So, ini sebenarnya 4K tambah H. Di mana bawah ni K. Okay, K adalah 0.99. H ini adalah 0.32. Banding. Boleh? Yang ni kan saya tambah, kemudian saya dapat 0.99 kat sini kan. So, untuk gabung dua ni, baru cikgu, baru cikgu darab dengan 0.99. So, kena ada penyebut yang sama, baru boleh gabung. Okey? Ada lagi soalan? Tak ada lah. Itu saja soalannya.